Langkah kanan ke dunia maya, ilmu dikongsi, bakat digilap. TVPSS menjulang budaya, murid kreatif, minda hebat. Assalamualaikum dan hai semua. Saya Aisyah, wartawan anda pada hari ini. Pada hari ini, saya akan membawakan semua penonton sekalian ke satu segmen khas untuk mengenali studio PTV7 SK Felda Palu 7 dengan lebih dekat. Studio PTV7 telah ditubuhkan pada tahun 2022. Bermula dari tiada bilik fizikal hingga kini berdirinya sebuah studio yang mempunyai pelbagai fungsi. Kawan-kawan mesti nak tahu kan fungsi-fungsi studio PTV7? Jom ikut Aisyah. Studio PTV7 mempunyai 6 fungsi utama. Pertama, berfungsi sebagai sudut rakaman. Kedua, sebagai sudut gambar pasport. Ketiga, sebagai sudut PNP, peralatan dan pencapaian. Keempat, sebagai sudut penyuntingan. Kelima, sebagai sudut hiburan. Dan yang terakhir, keenam, sebagai sudut podcast. Studio PTV7 digunakan untuk merakam video kegunaan sekolah, terutamanya video-video pertandingan di peringkat sekolah, daerah, negeri, kebangsaan maupun antarabangsa dengan menggunakan green screen dan pencahayaan yang lengkap dan mencukupi. Studio PTV7 digunakan untuk mengambil gambar pasport murid dan guru bagi kegunaan dokumen sekolah seperti buku pengurusan tahunan dan juga buku program aktiviti sekolah. Seterusnya, sudut PNP berfungsi sebagai tempat penyimpanan peralatan TVPSS dan pameran pencapaian TVPSS di peringkat sekolah, daerah, negeri, kebangsaan dan antarabangsa. Selain itu, sudut penyuntingan digunakan oleh kru TVPSS untuk menyunting gambar dan video. Di sini jugalah tempat pengoperasian laman-laman media sosial rasmi sekolah seperti Facebook, YouTube dan TikTok. Terdapat 2 fungsi baharu yang disediakan oleh studio PTV7. Sudut hiburan merupakan ruang yang digunakan oleh murid untuk menonton video atau belajar membaca melalui sesi nyanyian. Sudut podcast merupakan sudut bicara yang disediakan untuk memberi ruang kepada para pengguna studio PTV7 untuk berkongsi idea, rasa dan pengalaman. Tak kenal maka tak cinta. Sekarang para penonton dah kenal kan studio PTV7? Kalau cinta, jangan lupa sokong PTV7 tau. Action! TVPSS bukan sekadar studio. Ia adalah medan melatih keberanian dan membina keyakinan. Sekian daripada saya Aisyah dan PTV7. 1, 2, 3, smile!